Sini kita boleh belajar Helang, umur dia panjang tapi dia tak buat benda yang boleh memberikan kebaikan pada orang lain. Habis tu dia pergi hasut pula orang yang si rajin lebah ni untuk jadi macam dia. Kita janganlah jadi macam si Helang ni di mana dia dah nak relax-relax. Okey, terpulanglah kalau awak nak relax. Tapi janganlah pergi hasut orang lain untuk ikut perangai awak yang tak elok tu. Dan kita kalau boleh kita nak jadi macam lebah lah. Walaupun dia kecil, walaupun kita kecil je, kita ni bawah-bawah je. Tak, kita punya paras level-level ni bawah-bawah je. Kerja lebih untuk kebaikan orang lain. Bukannya untuk diri kita juga. Sebab bila kita kerja ni, dia ada kaitan dengan orang lain juga. Sebab apa yang kita buat kerja-kerja ni, one day dia akan pergi kat tangan orang lain. Betul tak? Sebab mungkin kita tak lama kerja kat syarikat tu. Tapi biar kita buat benda tu improper. Supaya dia boleh memudahkan orang yang lain. Yang nak refer ke. Sebab macam kita tahu kan, kita punya office ni, yang mana yang kerja bahagian office, dia akan ada bahagian untuk audit, betul? Jadi bila masuk audit ni, mungkin kita tak ada kaitan dengan bahagian audit. Mungkin assistant accountant-nya ada kaitan dengan bahagian audit kan. Kita ni just supply benda tu je kat dia. Lantak you lah, saya buat janji betul lah nak cari bukti ke apa. Kita mungkin fikir macam tu sebab kita tak berada kat dia punya shoes. Kita tak berada kat dia punya situasi di mana kalau let's say benda tu tiba-tiba masa audit. Kalau audit dia ada benda-benda yang dia rasa suspicious kan. Dia akan tanya tau, payment ni untuk apa? Kawan tu lah nanti kelang kabut. Jadi kita kena fikir kita buat kerja ni biar jadi macam si lebah tu. Di mana kita buat kerja tu untuk menyenangkan orang lain yang mungkin kita dah tak ada masa tu untuk orang lain lah. Sebab apa kerja yang kita buat ni dia berkaitan dengan company, syarikat. Bukannya untuk diri kita sendiri. Yang tu dia akan pakai untuk bertahun-tahun akan datang lah. 10 tahun akan datang. Apa yang kita buat sekarang biar kita buat improper. Macam si lebah tu. Buat betul-betul. Untuk kesenangan orang lain. Manfaat orang lain. Sebab bila orang lain dapat manfaat, secara tak langsung kita akan didoakan dengan benda yang baik. Betul tak? Sebab kita mudahkan urusan orang lain. Sebab macam saya nak cakap ni, kita punya kerja kan, mesti ada part yang kita boleh select. Betul tak? Sebab bos dia tak ada duduk tepi. Kita check betul ke you buat? Betul ke you buat improper? Prosedur betul ke? Tak ada kan? Sebab bos biasalah. Bos lah. Dia kat luar je. Dia tak ada nak monitor kerja kita. Betul? Jadi kadang-kadang tu mungkin kita fikir, okay, step dia 3 step. Tapi disebabkan kita rasa kerja tu macam menyusahkan, kerja tu macam remeh-temeh betul kerja tu. So kita skip part nombor 2. Mungkin kita buat part nombor 1, 2 tak buat, 3 kita buat. So benda tu kita buat, kita submit, kita sendiri yang settlekan. So kita masuk dalam dokumen. Tapi pada orang lain tak tahu. Benda tu kita buat memang tak complete. And then bila kita dah